Assalamualaikum dan selamat datang ke sini. Hari ni kita nak ada trip ke Taiping, insyaAllah. Lewat lambat sikit gerak sebab ada kerja tadi. Kita banyak hal lain lagi, jadi kita gerak lambat. Sekarang ni pun dah pukul berapa? 5.30 ada? 5.46. Memang all the way kita masuk highway. Sebab kalau kita gerak pagi mungkin kita akan ikut jalan lama ni sebab dah lambat. Okay, stay tune. Hai Simak kata Allah petir. Ya Allah Dik, kenapa macam tu Dik? Teruk sangat Dik. Dik Dik, jangan tunjuk perasaan. Tengok anak aku. Anak aku Dik, Dia betul-betul ada Dek. Sakit kepala dia Dek. kau ni Dik. Baik. Nanti kepala adik tercabut. Kita nak isi minyak dulu. Sebab minyak tinggal 2 buah. Jadi kita isi penuh. Tak adalah penuh kan. Sampai ke Taiping cukup lah. Okay, kita ke Petronas. Stop. Kau ni orang dapur ke? Kau ni orang dapur ke? Okay, kita dah beli jajan. Sebabnya jauh lagi. Lebih kurang dalam 173 km ni highway. 173 km 2 jam 16 minit. Kalau start sekarang pump apa sampai 8.45 PM, insyaAllah sampai kot. Itu sebelah situ. Hai. Dia terus jaga makan. Belum. Dah sampai Seven River. Okey. Sebelah kiri kita itu Econ Safe. Tinggi. Gitu. Mesti DIY kat depan tu. Kita akan masuk kanan. Di mana kita akan masuk highway all the way to Taiping. Gila dah cakap putih siut. Pergi Taiping je. Jadi tahu sangat Taiping. Dek. Adik am dek. Adik am. Am. Getil lah Dek. Makin cepat am. Beli tapi jarang pakai. Kata nak pakai IC tapi tak tahu kenapa dah IC tu boleh expired juga. Kan boleh pakai sampai bila-bila hingga hujung nyawa. Rupanya ada expired juga. Okay, kita masuk highway. Owner ni tu.
Tersilap baju dia. Ini dia bawa apa ni? Dancer. Voiceover. Kan bagus kalau ini apa tu yang brokoli tu. Rawang. Apa ni? Kau adik. Kau kenapa kat sini? Kau naik lori? Oh dia ke tadi? Nak pergi ni, nak pergi lori. Tengok lori. Bagi duit, bagi duit. Halo. Ni jumpa lori simen. Mana Kuantan? Kuantan. Ya. Ya. Kamu. Biasa tu. Kalau dalam tak boleh lah. Tu tengok lori. Selalu tengok dalam ni. Selalu dalam TV je kan. Okay. Kita baru lepas tengok lori tadi. Lepas buang air. Lepas tu kita nak teruskan sebenarnya. Dah ada sejam berapa minit lagi. Sejam berapa minit. Harap sempat tadi jumpa member aku tadi. Dia kata pukul 10 tutup lah. Aduh. Okay. Tak ada bunyi pun. Woi. Tak ada bunyi. Kita masuk terowong. Oh ya Allah. Excitednya. Wong. Under street lamp, bed face flamed by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. Takut rumah. Seluar terlondi lah. Sebab memang tak makan daripada pagi tadi. Pagi tadi makan sekejap je. Balai pun buat Taiping. Ramai orang. Tengok tu. Alamak. Cantik lah.
Habis kan? Tapi dah. Settle makan dekat Yong Tau Fu tadi. Dia mungkin lah dia punya bahan-bahan dia sama je, cuma yang beza kan dia kuah lah. Yang aku pergi tadi Yong Tau Fu, apa nama dia? Yong Tau Fu apa tak? Dia punya kuah tu dia nak dekat kepada kuah rojak buah. Dia macam tak kena sikit lah, tapi okey lah, dah lah. Kenyang. Aku yang habiskan semua. Diorang tak makan pun. Adik, kita nak undur sini. Mana ni? Kita nak berjalan dekat Taiping ni. Ada nak tangkap gambar kat satu bangunan ni, cantik. Suruh turun dia. Suruh turun dia. Okay, kita dah settle brisk walk lepas makan tadi. Kita nak pergi ke homestay. Malam tak ada apa nak buat pun. Kita jumpa kat homestay lah. Okay. Kita dah sampai kat rumah kita. Rumah untuk satu malam je. Rumah kita untuk satu malam je. Lagi cepat lari. Nak lari. Cepat tinggi lagi. 200, harga dia 200, tapi kualiti lah. Boleh muat 2-3 family boleh muat. Nanti kita review lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Semalam letih sangat, jadi tak ada nak update apa-apa. Pagi ni wife aku ada scroll TikTok, dia kata ada satu tempat makan tu, kedai tu, apa nama dia? Lorong 2 benda tak kan, tapi nak pergi situ.
Vibe dia rumah-rumah lama lah. Rumah lama. Lepas tu dia punya menu pun tak tahulah, kita try dulu lah. Jadi ikutkan nak masak pagi ni. Tapi dia nak order, kita pergilah. Okay, kita update dekat kedai on the way nanti. Dia nak buka, dia buka. Tolak. Cepat sikit lah. Tengah-tengah. Laju. Macam dipaksa pada dia nak buka sendiri tu. Okay, kita nak gerak ke lorong 2 dia. Dia tak jauh daripada farmhouse lah. Apa ni? Homestay ni. Dia 1.7 kilo 4 minit. Okay, jom. Tengok bawah, Mat. Nak tengok gambar kat sini. Kita nak makan kat kedai tu. Nampak tak? Dia belum buka lagi. Tengah sesa meja. Yep. Walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told my. Oh, dia tengah tengok tu, tengok. Dia tengah tengok gambar menu. Sebab menu tak ada gambar. Nak tahu roti apa. Dia tengok mi kari dia kata sedap. Ni apa ni? Sekejap lagi simpan tau. Kita nak makan. Masuk. Kari dia kari Melayu kan. Kita dah settle makan dekat warung lorong 2. Vibe dia memang super lah. Vibe klasik lah. Vibe rumah-rumah lama, barang-barang lama. Mungkin lah owner ni dia jenis kolektor kan.
Itu mi kari dia. Mi kari dia super. Korang kena try mi kari dia. Okay kan, kita nak balik ke homestay. Lepas tu kita baru nak plan, nak rehat-rehat kejap. Okay. Okay kan, kita nak review homestay ni. Harga dia dalam 200 untuk satu malam. Rate hari biasa aku tak pastilah, tapi rate untuk satu ahad aku tanya tu 200. Rumah dia besar agak lah. Ni parking boleh muat 2 biji liter. So ni depan itu biasa lah, standard lah tu. Dekat ruang utama dia ni tak ada aircon, ada kipas 2 biji. Tu ni bilik yang pertama. Katil queen, bantai 4, tuala dia bagi 4, ada kipas, aircon ada sebiji. Okey, bilik kedua. Payah. Ini pun katil queen juga, bantai 4, selimut apa semua komplit lah. Plus ada aircon ada satu, tapi yang ni tinggi sikit, jadi aircon dia lambat sikit nak sejuk. Ada iron board, ada iron. Ini bilik untuk budak-budak lah kot. Ini tak ada aircon, ada kipas je, lampu apa semua. Lepas tu ada kiblat. Dapur dia pula, dapur dia komplit tu. Ni ada microwave, periuk, belanga apa ni. Ni aku punya. Ni gini pun aku bawa. Lepas tu ada komplit gula, teh ni apa ni, garam kot. Tak sebut kunyit. Ada roti, sos kicap, pinggan mangkuk komplit. Ada mesin apa ni, mesin air ni. Kalau kena on ada, aku tutup lah sebab masa datang tu dia tutup. Bila korang dekat rumah on je lah, nak bagi air tu sejuk kan. Peti ais, ada peti ais kecil ni. Kuali tu, lesung batu ada. Pen ada, kuali ada. Tong sampah besar, mesin basuh kalau nak basuh kain, baju. Okay, ni jam bilik mandi, jamban ada 2. Terbuka pula jambannya. Buka sikit, nampak simpan sikit. Okey, jamban. Ada shower sekali. Bismillah. Ni jamban tenggung. Aircon tak ada lah. Shower ada. Cermin ada. Tapi air dia slow sikit lah. Air dia slow. TV, ada Netflix, YouTube semua ada. Dia pakai Xiaomi Stick tu. Ada wifi. Wifi ni sekarang ni adalah satu keperluan kan. Ada sediakan wifi. Mantap. Okay, itu je yang nak cari ilham. Okey lah. Sini boleh nak relax. Selesa sangat. Cuma air lah, pressure air tu slow sikit. Yang sebelah tu nampak macam kuat. Air sengki pun kuat, tapi air yang bilik mandi yang bawah tu dia slow sikit. Dia tak ada apa lah. Dia biasa lah. 5/5 star. Jadi kita dah nak check up, nak ke taman apa? Taman Tasik Taiping. Okay. Bye bye Umi. Bye bye. Bye bye Umi, cepat bye bye. Umi tak ikut lah, Umi tinggal. Ni rumah Umi baru. Bye bye.
Bila nak tinggal, siapa nak masak kau tak aku. Apa dia? Bila nak tinggal, siapa nak masak tak aku. Bajunya. Kelibakar obesity. Kelibakar obesity. Kelibakar obesity tu. Apa? Macam ni. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wah. Kiri kui. Sampai hujung kawasan. Oh, sini tak boleh eh? Sini boleh tapi dia lalu kecil je. Oh, kecil je. Dia kalau patah balik. Oh, okey. Tengok tu. Tidak yang air. Ni lepas basikal nak tengok air. Itu. Pemenangnya adalah Aku penat. Penatnya. Oh. Jangan dekat sangat. Oh, dia keluar. dalam. Dengan dia ni. Lenteng. Sekejap eh. Tengok 1, 2, 3. Jalan-jalan redon. Jalan kaki daripada bawa basikal. Udahlah berat pedal dia. Bawa lagi 2 ketui ni. Dia tak apalah, dia seorang je. Tak ada seminar kan nak hiking. Kita nak hiking nanti kita akan prepare sebulan 2 bulan. Wah. Kita nak tengok gambar dekat sini. Mantap. Macam yang dekat rumah tu, Dek, yang ambil buah apple tu. Buah ni. Buah apa? Buah mangga apple. Bangga ada macam belagak ah. Dapat tak ada dia belah tu.
Tak tahulah sound tu dapat ke tak. Oh, ini Dynasty Ming ni. Pokok ara pokok ara. Pot pokok ara ni. Cantik lah, ada gedung. Kalau piknik ni okey lah, tapi jauh lah kalau kau nak bawa apa tikar apa ni, sebab parking dia kat sana. Pun menapak lah, boleh lah pakai kereta sorong ke. Oh best. Dia gedung Must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Saya buat video. Alah. 1, 2, 3. Kat situ. Sini, Dek. Sini, Dek. Sini. Sini. Okey, Kak Abi. Kita lompat cepat banyak tak? 1, 2, 3. Berpeluh. Look at that. So, banyak kalori aku dah bakar tengah hari ni. Tak ada boleh naik basikal tadi. Lepas tu pusing. Tadi pusing kat tasik tadi. Dengar bunyi rimau mengaum. Tapi rimau ni lagi aku takut. Au. Tengok tu, dia tak ni. Au. Rimau ni lagi ganas. Kat atas tu cantik tempat dia. Dia tak tahu ada orang susun kat batu-batu tu kan, tapi nampak. Kita nak gerak ke Museum Perak tapi tak masuk lah. Kat luar je ada nampak macam kapal terbang tu. Kita nak gambar kat situ je. Letih. Ada land for sale tu. Aku tadi ingatkan tengok nama tau. Ni broker kot. Agaknya Celine Dion tau, penyanyi tu nyanyi Titanic tu. Rupanya Celine Wong. Apa nak beli boleh contact nombor ni. Kita dekat sebelah Flemington Hotel, sebelah CK Mansion ni. Tak ada besar. Dia buat parking lot ni. Tapi kalau kau beli, kau boleh lah buat rumah kau sini. Hei, bising ni. Okay, kita dah sampai ke Museum Perak. Ya. Kita kat luar juga, tadi kat dalam. Saya tak boleh naik kat sini. Helikopter benda ni, kapal terbang. Dah, hantar korang lah. Jalan pergi depan tu tengok apa ada. Kereta model Bedford. Oh, Bedford. Tapi tak boleh masuk. Dia bagi tengok je. Oi, tak ada. Kereta kuda. Alah, kuda dia tak ada lah, dik. Ni beca. Oh, ni apa ni? Alat padam api. Oi, dia pam air. Ni apa padam api jenis buih. Rolls Royce. Berapa ringgit ni? Right? Ni apa? Star Libra. Weh, ni Hitler punya, Jerman ke apa dia?
Gosohnya. Tak nampak. Tak nampak sangat. Ya. Oh, gila luweh. Kenapa? Dokong? Dokong pula. Ada orang Malaysia rumput tu, dia takut. Turun pula. Ish. Si padu. Dia jual tak? Sauh. Ada macam mobil jalan Penang Taiping Perak. Dandang jana kosong. Oh, semen boiler. Besar. Okay, kita dah habis kat Museum Perak ni. Kita nak gerak ke balik kot. Tengok lah kalau rasa nak pergi singgah dekat Spitzer tu, boleh lah. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Dah sampai Spitzer Eco Park ni, tapi rasa macam tak masuk kot. Kita pergi kedai dia je. Sebab tengok macam besar dia punya dia punya park. Lain kali kita masuk. Jom kita pergi kedai dia. Kilang dia, kat sana kilang. Sini dia punya park. Tu kedai, kita pergi buat kedai dia. Tengok apa ada. Ui, besarnya meh. Jauh cari mineral dekat Taiping tu. Aduh, tengok gambar ni. Cakap kuat sikit tak dengar. Okay, nak belanja. Bismillah. Close, plan your briefing in progress, do not disturb. Okay. Boleh. Nak tengok ni je. Uish. Water for health benefit of silicone. Oh, ni kilang ni. Iya ke? Air masuk ke mana? Oh, ni apa? Itu yang kalau grouping tu dia mungkin dia bawa sini dulu kan. Tak ada apa, tengok. Oh, tapi dia punya tempat duduk memang kayu. Aduh. Yang tarikan kat sini tu lah, mini golf tu dengan park tu. Tapi sebab nak kejar masa, jadi kita akan ke Ipoh pula. Okay. Kita dapat sebenarnya rumah belanja. No sugar ke? No sugar ke? Memanglah tak. Bagus yang ini yang saya nak. Bayar kawanan ni.
Tak ada. Memanglah dia apa ni? Tahu tak? Dia air mineral tu dia bak lah. Nak ke? Ingatkan tak nak. Minum sihat dulu. Ni pun dia pakai ni. Pakai macam stevia. Tak payah nak kau stevia sangat. Tengok kau meletup. Meledak. Mak. Meledak. Kami orang kampung. Jarang minum benda meletup ni. Dia terkejut je. Dia yang terkejut. Bukan kau yang terkejut, dia yang terkejut. Meledak. Dia dapat mak. Kejap. Dia kena ikut sunnah. Minum dekat tempat kita minum ya. Oh ya. Lepas tu aku tunduk lah. Okey dah tak masalah. Sudah. Dia pakai stevia. Tak. Kau tak payah nak banggakan stevia sangat. Oh betul rasa temikai. Oh kenyang. kenyang. Kita tengok tu angka tu beli sekotak tu. Kenapa angka tak beli dekat TF je? Oh rasa temikai serius. Alhamdulillah. Dia sikit. Buruk sangat kerja. Memang buruk pun. Dah jom kita pergi. Kita turun Ipoh balik. Kita dah selesai urusan dekat Taiping. Jadi kita nak balik lah. Sementara balik tu kita akan singgah kat Ipoh. Okay, kita jumpa dekat Ipoh. Dah makan diam tu. Sambil tengok kawan-kawan. Ada orang nak kawan dengan dia tapi dia buat dia. Makan dulu. Kenapa kat ni dekat-dekat ni je. Kau habis potong? Kata bertanya mana?
Okay, kita selesai urusan dekat Ipoh ni. So nak balik, nak cari masjid jap. Cari masjid, lepas tu cari tempat makan, tu balik rumah, InsyaAllah. Ipoh petang macam ni, jam lah. Lorong khas lori-lori balak bagi pemeriksaan Jabatan Hutan. Kedai. Oh, tengok jam. Oh, panjang jam. Oh, seragam kuning. Kejap lagi ya. Dah sampai dekat Petronas. Dah mulai. Kita nak aku tengah solat. Kita nak tunggu maghrib tu. Kita jamak tu sekali. Lepas tu baru kita pergi makan. Dah ada sini. Tak sifat. Aku yang suci ni. Saja kita nak cari kedai makan sebenarnya, tapi mana Mana-mana je lah jumpa nanti. Macam tengok depan. Oh, mantap je. Kita nak singgah makan dekat satu kedai tom yum dekat mana? Dekat Kampar. Susah cari tadi. Oh, ada kedai tom yum yang macam okey je terlepas. Lepas tu ada jumpa pula yang krik-krik je kan. Jadi kita jumpa dekat Kampar ni. Sebelum ni aku pernah beli air dekat kedai dia orang. Dan nampak kedai dia macam okey. Jadi kita makan kat sini. Okey. Lengkap. Buah hati. Okey. Cantik longkang ni. Cantik. Korang kalau lalu daripada Ipoh ke selatan, ke Jalan Lama, kat Kampar ni ada satu kedai ni. Itu aku beli air je itu. Tapi sedap lah. Selalu kalau kedai tom yum beli air, dia rasa vanilla tau. Tapi dia punya teh ais lah. Selalu kalau pergi kedai tom yum dia rasa vanilla. Tapi teh ais ni tak ada rasa vanilla. Jadi aku macam, oi okey lah. Ni yang nak try makan kat sini ni. Betul-betul tepi jalan. Oh tu. Dia ni nak pergi mana? Tak reti diam. Kita bawa dia tengok longkang. Tengok longkang tu puas-puas. Haji. Dia sini jangan main. Dia makan tomato ni. Dia makan sedap ke ni. Dia ni habis beli tomato je. Ada tak? Belum. Okay, sabar. Ini lain dalam gambar. Dalam gambar lain. Not as expected.
hadza wa ma kunna law mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Bane. Ada tangki. Nenek. Ya. Oh, kaki dia Oi, banyaknya kereta, masya-Allah. Oh, kaki dia naik atas. Oh. Bane. Dah selesai makan. Jadi kita heading back to Tanjung Malim. Jam lah, kereta banyak sebab macam aku cakap tadi lah, apa nama tu, highway mungkin jam teruk, jadi orang keluar. Jadi makan tadi sedap, sedap korang. Oh, mana-mana lalu dekat Kampar ni bolehlah try kedai ni. Dia tak adalah tulis kedai tom yum, tapi dia ada masakan tom yum. Oh, sedap. Tom yum dia sedap. Cakap tiga rasa dia, kalian kat masin semua ngam lah. Nasi kosong dia pun sedap. Okay, video sampai sini je. Kepada yang dah subscribe, Alhamdulillah. On notification semua, terima kasih. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang juga. Aku tengah mengumpulkan 500 subscriber ni. Oh, struggle betul lah. Sebab video banyak tapi nak edit tu makan masa lah. Sebab kerja lagi kan, lepas tu nak edit biasa-biasa pun dia lambat. Jadi kepada yang belum subscribe, tolong subscribe lah. Dan kepada yang dah subscribe, jangan unsubscribe. Sebab aku perasan juga dah banyak subscriber, tiba-tiba jadi kurang. Jadi macam what happened? Rupanya mungkin lah ada yang unsubscribe ke apa kan. You anak boring lah. Okay geng, terima kasih sebab menonton video ini sampai akhir, sampai ke titisan peluh yang terakhir. Itu je rasanya video kali ni.